Korang boleh guna untuk macam-macam kerja. Lampu portable yang jenis rechargeable. Guna untuk camping boleh, guna untuk kecemasan boleh, guna untuk buat kerja dekat tempat gelap pun boleh. Lampu ni macam-macam function yang korang boleh guna. Dia punya kaki ni korang boleh buka jadikan lampu meja. Korang boleh adjust dia punya angle macam ni. Kalau korang nak gantung dekat tempat yang lekat dengan magnet, pakai je magnet mounting dekat bahagian belakang sini. Bila korang buat kerja dekat tempat gelap, tampal je lampu ni dekat dinding besi, terus suluh dekat bawah, boleh jadikan lampu kerja. Kalau korang nak jadikan lampu kemah, dia tak lekat dengan magnet tau. Korang boleh pakai dia punya cakuk yang jenis tersembunyi macam ni. Gantung dekat kemah, terus jadi lampu utama untuk camping. Lampu ni dia ada banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Dan yang ni yang paling terang. Cuma yang paling terang ni, korang tak boleh pakai lama sebab bateri dia ni cepat habis. Kalau nak pakai lama, pakai mood yang pertama ni. Kalau guna untuk camping, pakai mood yang ni, dia boleh tahan lebih lama. Jadi kalau korang nak cari lampu yang boleh standby untuk kecemasan, untuk macam-macam kerja, korang boleh check lampu ni dekat link video. Jenis rechargeable, mudah untuk cas balik, lampu banyak mood cahaya, banyak tempat untuk gantung, macam-macam kerja yang korang boleh buat bila ada satu lampu portable ni. Lampu portable yang kecil ni korang boleh check dekat link video.